Hai semua, pernah tak korang terhidu bau wangi macam gula-gula atau buah-buahan tapi rupanya bau tu datang dari asap? Itulah vape. Hari ni kita nak bongkar apa sebenarnya yang ada di sebalik wap yang nampak macam best ni. Soalan ni penting kan? Sekali tengok, vape ni nampak seronok dan macam tak berbahaya langsung. Tapi, betul ke ia selamat? Jom kita siasat sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Kita selalu nampak reka bentuk dia yang nampak cool, bau pun wangi. Tapi apa sebenarnya vape ni? Mari kita tengok. Jadi, senang cerita, vape ni ialah sebuah alat elektronik. Dia panaskan sejenis cecair sampai jadi wap. Dan wap itulah yang orang sedut. Kena ingat, ia bukan asap rokok biasa. Tapi ia juga bukan wap air kosong tau. Inilah yang boleh buat ramai orang terpedaya. Nampak moden, bau pun sedap macam gula-gula. Memang senang sangat kita nak fikir, selamat je ni. Tapi, boleh ke kita percaya pada rupa luaran je? Persoalannya tetap sama, selamat ke tak? Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bahagian yang lebih serius. Di sebalik semua perisa manis tu, sebenarnya ada ancaman yang tersembunyi. Jom kita dedahkan apa yang ada dalam setiap sedutan vape. Dah sedia? Cuba bayangkan. Perisa kegemaran awak, coklat, mangga, gula-gula getah. Memang sedap bunyinya kan? Inilah tarikan utama vape yang buatkan ramai orang rasa teringin nak cuba. Dan inilah hakikatnya. Di sebalik rasa strawberry dan coklat tu, ada racun. Ya, awak tak salah dengar. Bahan kimia yang berbahaya dan juga logam berat. Benda-benda ni sepatutnya tak ada langsung dalam badan kita. Jadi, ingat 3 benda utama ni. Pertama, nikotin. Inilah yang buat kita ketagih dan rasa macam tak boleh hidup tanpanya. Kedua, logam berat. Benda ni boleh meracuni organ dalaman kita perlahan-lahan. Dan ketiga, pelbagai bahan kimia beracun lain yang kesannya mungkin kita tak nampak sekarang tapi sangat bahaya untuk jangka masa panjang. Okey, kita dah tahu apa bahan-bahan dalam vape tu. Sekarang, mari kita lihat apa kesannya pada badan kita. Inilah bahagian yang paling penting untuk kita semua faham betul-betul. Mula-mula sekali, paru-paru kita. Organ penting yang bantu kita bernafas. Wap vape ni boleh cederakan paru-paru, boleh sebabkan keradangan dan kalau dah ada asma, ia boleh jadi lagi teruk. Cuba bayangkan, nak berlari atau bersukan sikit pun dah semput. Tak best kan? Seterusnya, otak kita. Nikotin dalam vape ni sangat-sangat bahaya, terutamanya untuk otak kita yang masih sedang berkembang. Ia boleh kacau keupayaan kita untuk fokus masa cikgu mengajar, susah nak ingat benda baru dan boleh ganggu emosi kita. Kita mungkin jadi cepat marah atau selalu rasa risau. Jantung kita pun dalam bahaya. Vape boleh tingkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jantung kita ni dah bekerja keras setiap saat untuk kita. Jadi janganlah kita bebankan dia lagi dengan bahan-bahan yang berbahaya. Dan inilah cara macam mana perangkap ketagihan tu berfungsi. Ia selalu bermula dengan saja nak cuba-cuba. Lepas tu, badan kita mula rasa perlukan nikotin tu lagi dan lagi. Akhirnya, ia jadi satu tabiat yang sangat-sangat susah nak hentikan walaupun kita tahu benda tu tak elok. Ada satu lagi benda penting. Kesan vape ni bukan kena pada diri kita seorang je. Asap atau wap yang kita hembus keluar tu, ia juga boleh membahayakan kesihatan orang sekeliling kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, terutamanya adik-adik yang masih kecil. Selepas kita tahu semua bahaya ni, sekarang kita sampai ke bahagian terakhir, bahagian di mana kita bercakap tentang kuasa yang ada pada diri kita sendiri. Cuba tengok perbandingan ni. Ada 2 jalan di depan awak. Satu jalan yang penuh dengan bahaya, ketagihan dan penyakit. Satu lagi, jalan yang cerah, membawa kepada kesihatan, fokus dan kecemerlangan. Jalan mana yang awak akan pilih? Jawapannya ada pada awak. Jadi, apa tindakan kita? Senang je. Pertama, jangan sekali-kali cuba, walaupun kawan baik yang ajak. Kedua, sibukkan diri dengan aktiviti yang sihat dan best, macam bersukan ke, main muzik ke, dan yang paling penting, belajar untuk cakap tidak dengan penuh keyakinan. Inilah kuasa sebenar. Kuasa bukan pada ikut-ikutan, tapi pada keberanian untuk jadi diri sendiri. Berani cakap tidak adalah tanda awak seorang yang kuat dan awak sayangkan masa depan awak. Ingat, awaklah ketua untuk diri awak sendiri. Jadi, renungkanlah soalan ni. Setiap pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk siapa diri kita pada masa akan datang. Memilih untuk jadi sihat adalah satu tindakan wira. Jadi, wira